Halo semua penonton saya. Okey, keadaan di Dubai air pancur air pancur di Dubai di Khalifa Tower orang mungkin dah ramai kat sini. Tak kenal jangan tengok tu lah, kita tengok ragam orang kita tengok ragam orang guys. Okey, tu wih, air atas tu bawah. Oh ni ragam orang ambil gambar. Okey, sekarang kita tengok fokus pada dia punya building ni. Keadaan dia macam KLCC juga, tapi ni lagi cepat lah. Sebab kalau kita tengok pada mission Raja Dubai ni kan, dia mission dia sangat tinggi lah. Yang mana Dubai ni dulu merupakan salah sebuah negara padang pasir dari minyak. Kemudian dia memikirkan sesuatu yang ke depan untuk negara dia. Macam dekat tempat lain Tempat tahu. Wah, lampu. Hello. Tinggi Beragam orang Kalau awak bawa family datang sini, hati-hati pastikan semua family ada handphone kalau tersesat nak cari balik orang malam. Inilah keadaan dia. Ada orang yang datang sini tak ambil gambar semua cuba merakam momen ni ada tulisan dia. Okey, rasanya saya kasih lupa saya kali ini. Jumpa lagi. Bye bye. Okey.